Assalamualaikum, apa khabar? Okay, anda nak cari cara macam mana nak kawal ataupun nak turunkan tahap kolesterol jahat LDL yang memang tak bagus lah kalau tinggi kan. So jadi saya Amin Kamarudin daripada channel Ultimate Vitamin. Kalau ada first time, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Okay, cara nak hubungi kami simple saja, ada link di bahagian description. Okay, bukan iklan yang saya tak tahu daripada mana yang keluar kat bawah ni kan. Ataupun boleh pergi kepada home ataupun bio, ada link dekat situ juga. Okey, antara produk-produk yang bagus, suplemen semula jadi, yang tak ada kesan sampingan, yang orang kata halal, backup daripada saintis-saintis banyak. Okey, yang pertama saya cadangkan omega 3. Omega 3 dia bantu untuk naikkan kolesterol baik, HDL, dan dia akan turunkan kolesterol yang tidak baik. Ibaratnya HDL ni dia akan sapu LDL lah. Dia akan sapu. So kerja dia bakar lemak yang berlebihan kan, bantu untuk lancarkan saluran darah. Okey, yang kedua saya cadangkan phytocol. Phytocol ni apa? Dia buat daripada tumbuhan semula jadi, sterol dan stenol, yang mana bahan-bahan semula jadi ni dia replicate. Dia macam menyerupai molekul-molekul kolesterol, dan dia akan menutup saluran darah dan jadi dia menghalang daripada kolesterol tu masuk ke saluran darah. Daripada apa yang kita makan kan, bila kita makan kan benda tu akan diserap masuk dalam saluran darah, pergi ke kawasan tubuh kita lah. So bila kita ambil phytocol, dia akan blocking. Dia akan menyerupai molekul tu. Jadi bila dia menyerupai, jadi dia akan duduk di dinding-dinding saluran darah tu. Jadi kolesterol yang kita makan tu dia tak dapat masuk ke saluran darah. So memang teknologi ni memang semula jadi, dan teknologi ni memang sangat-sangat advance untuk anda yang nak blocking. Anda tahu memang anda makan tu ada kolesterol, so anda nak block daripada masuk. So amalkan phytocol. Memang sangat-sangat efektif. Saya ada ramai pelanggan yang memang besar dia punya impact dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ialah B-complex. Okey, B-complex ni macam mana? B-complex ni simple saja. Dia akan bantu fungsi insulin. Bila kita makan, dia akan bantu untuk tukar makanan kita tu, gula-gula yang kita makan tu kepada tenaga. Elak benda tu disimpan sebagai lemak. Dia akan digunakan dengan lebih efektif. Dan last sekali, saya mesti bagi tahu juga iaitu protein. Protein bila kita amal secara konsisten, memang kajian dia akan turunkan 30% daripada tahap kolesterol jahat yang kita ada. So dah lah ada tenaga, dah lah kulit cantik, kulit firm kan, sendi sedap dengan protein ni, tapi dalam masa yang sama diturunkan kolesterol. Okey, bonus satu lagi saya nak share polyphenol. Polyphenol ni memang sangat hebat, dia antioksidan yang tinggi, dia kadar baikisya dia tinggi. Dia akan bantu untuk resetkan, betulkan sistem tubuh kita, kerosakan DNA kita, fungsi DNA kita untuk mengawal tahap kolesterol yang sihat. Sihat. So jadi memang banyak pilihan. So macam mana nak pilih yang sesuai dengan anda? Boleh hubungi kami di Ultimate Vitamin 019-394-9873 secara WhatsApp, ataupun boleh klik link yang saya sediakan di bahagian description. Kami akan sesuaikan dengan bajet anda, penghantaran segera, dan yang penting sekali after sale service berserta dengan konsultasi teknik pengambilan yang bantu untuk masalah kolesterol anda berada di tahap yang baik. InsyaAllah. Okey, hubungi kami. Itu saja. Bye.